Saat ini kita sedang menyaksikan suatu perkara yang amat menyakitkan hati kita. Saya cuba sebenarnya husnuzon. Saya cuba husnuzon. Daripada tahun pertama saya husnuzon. Saya masih ingat ni dalam Dewan ni kita buat convention masa tu dengan Kerajaan Perpaduan. Saya bagi tahu kepada semua, jangan buat benda ni, jangan buat perkara ni, jangan sentuh perkara ni. Tetapi makin lama makin galak, makin lama makin biadab. Maka hari ini tuan-tuan dan puan, kita nyatakan suara kita, kita nyatakan hasrat kita. Kalau kamu biadab, saya nak beritahu, kami boleh 10 kali biadab dari kamu. Kita dah lihat agama kita dihina, raja kita dipersendakan, bangsa kita dipermainkan. Adakah kita nak duduk diam? Adakah kita nak duduk diam? Tuan-tuan, ini bukan retorik. Ini bukan retorik. Ini fakta dan realiti. Jika suara atau umbi ini, pakcik ini punya suara, kita semua punya suara diabaikan. Jangan terkejut bila esok lusa UMNO akan ditinggalkan. Baik pakcik. Terima kasih pakcik. Sebab saya percaya ini bukan kerana kita benci, tapi kerana orang Melayu sudah terlalu lama terasa, dan akhirnya orang Melayu dah hilang percaya. Betul atau tidak? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, orang Melayu ni memang terkenal dengan kesabaran. Ia bukan sekadar sifat, tapi nilai yang kita tanamkan sejak kecil. Hari ini saya berdiri dengan penuh dengan tanggungjawab untuk kita nyatakan hasrat kita yang dah lama terpendam, yang dah lama sabar. Sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya. Apabila kita berpecah belah, apabila kita saling bercakaran, orang lain akan suka tengok kita bercakaran. Maka sudah tiba masanya untuk penyatuan orang-orang Melayu dalam tanah air. Saya percaya ramai yang sebelum ni cakap saya ini tali barut pilihan, saya ini tali barut pas. Tapi bila kita bantai bersatu, dia cakap pula saya ni tali barut orang lain pula. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya ini sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita bercakap bukan soal diri sendiri, kita bercakap sebab kita sayangkan agama bangsa kita. Betul tak? Tuan-tuan, saya nak kongsi. Ada yang cakap ini semua retorik Dr. Ahmad Saleh. Saya nak bagi tahu, kalaulah saya memikirkan soal karier politik saya, sudah tentu hari ini saya akan nak duduk dengan Kerajaan Perpaduan.